Tak je. Right, so boleh dengar? Sebenarnya saya just nak sharing video aja. Sekejap. Okay. Where is this? Oh, where is it? Okay. Share dulu. Macam nak share ni? Share. Where this? Ni? Hmm. Share kat mana? Okay. Media player. Media player. Dah. Okay. Okay, so saya just nak share bagi apa tu? Korang nampak ya sekarang yang apa ni? So ini menunjukkan Cak, suara boleh dengar tak? suara boleh dengar ya? Dengar. Okay, dia boleh dengar. Tak, suara pada video. Sekejap. Suara pada video. Kecilkan balik. Okay lah tu. Dia balik kat Zoom. Sekejap. Dekat dalam apa ni boleh dengar ke? Dekat dalam Zoom boleh dengar ya? Video. Dalam Zoom boleh dengar video ke? Belum. Boleh, okay. So video ni menunjukkan keadaan satu penapis air reverse osmosis. So ini sebenarnya iklan orang ni buat servis tau. Kalau kita tengok daripada mula bila dia buka, nampak tu. Inilah air yang kemudiannya akan dipanaskan, akan melalui elemen pemanas dan elemen penyejuk di dalam mana-mana unit RO reverse osmosis. Nampak? Okay. Okay, saya reverse sikit lagi. Tengok. Nampak tak tu? Kat belakang tu. Berkeladak yang semua. Sebab mereka menggunakan sistem takungan. Dan kalau kita lihat dua tong putih ni kan, ini semua penapis dia tau. Saya dah pernah buat research. You just pergi type dekat Shopee. You just type compatible water filter. Compatible water filter. Nanti you akan tengok. Dekat Shopee boleh je beli filter-filter ni semua ni. Kira macam OEM. So persoalannya sekarang, kalau filter boleh beli begitu je, maksudnya dah tak ada quality control lah. Kan? Sebab itu kat di DMW, kita hanya boleh beli DMW. Dia nak jaga lagi quality control, dia siap letak chip lagi. Chip tu untuk tracking. Okay? Macam tu sekali dia nak jaga quality control at DMW. Right. Dan tadi saya gembira saya lihat sharing daripada daripada Trisha. Dia ada cerita pasal apa yang berlaku kalau kita tak ambil air yang ada kalsium. Okey, untuk itu saya share sikit ni. Ini artikel ni agak menarik tau. Saya jumpa di Facebook, di internet lah. Okey. Dalam ni nampak ni. Dia menceritakan badan kita dia menggunakan elektrik. Bukan, ini elektrik dipanggil bioelektrik tau. Okey. So segala macam apa kita punya litar dalam badan kita dia berfungsi dengan adanya elektrolit. Dan elektrolit ni terdiri daripada mineral tu lah. So mineral ni semua dia larut di dalam air. Selagi air tu ada mineral, so dia berfungsi lah sebagai elektrolit dalam badan kita. Means ada berlakunya pengaliran elektrik ataupun bioelektrik dalam badan kita. Itu digunakan untuk muscle kan semua ni. Now imagine apa jadi kalau you minum air RO yang tak ada elektrolit, tak ada mineral lah. So tak ada mineral, tak ada elektrolit lah. Dia tak boleh mengalirkan elektrik lah. So maksudnya function ni semua terjejas tau. Dan bukan pasal terjejas, badan kita akan cuba sedaya upaya untuk menjadikan air RO tu elektrolit dengan cara dia akan ambil mineral daripada badan kita, daripada struktur tulang kita. Okay? Itu lama-lama tulang kita jadi rapuh lah. Itu yang berlaku di situ. Dan tengok lama-lama apa jadi kat badan kita bila tak ada tiadanya air yang bersifat elektrolit. Dan nak tahu air RO ni mengalirkan elektrik ke tak? Saya share satu lagi. Okay, ini uji kaji. Tengok okay. Uji kaji ni, air yang sekarang ni adalah just air kosong ataupun hungry. So dia nampak bila dia temukan dua elektrod tu, dua logam tu, dia mengalir. Tapi bila terpisah je tak mengalir. Ini adalah kerana air itu adalah air kosong, air tak ada mineral. Yang mengalirkan elektrik itu adalah mineral, bukannya air itu saja.
So ini membuktikan yang air RO ataupun air air suling tu sebenarnya memang tak ada mineral langsung. So dia terpaksa campurkan dengan garam. Nampak tu? So lagi banyak garam, barulah sekejap lagi kita nampak kesan. Dah lampu dah menyala. Nampak? So kalau air mineral dia memang akan terus menyala. Itu membuktikan yang elektrolit. Nah, untuk mengatakan air RO ni bagus atau tidak, mungkin ada sesiapa yang terfikir, betul ke tidak dia ni cakap aja kelentong je lebih. Okey, saya share lagi satu lagi daripada seorang profesor yang terkenal di seluruh dunia. Saintis actually, dia bukan lagi profesor, pangkat saintis. Neil deGrasse Tyson, nampak? So, dia punya komen apa jadi dengan distilled water ataupun air yang tiada mineral. So, apa yang berlaku? Bila kita, basically apa yang dia cakap di sini, bila kita minum air yang tak ada mineral, yang pertama air dia punya rasa dia memang tak sedap. Tak percaya, you try lah, pergi keluar, you beli air botol yang tudung putih dengan tudung biru, you bezakan dua tu. Ataupun lagi best you ambil itu air yang tudung putih dengan air air spring. Confirm air spring tu lagi bagus rasanya. Nampak? Jadi itu menunjukkan yang pertama rasa dia dah tak sedap. Lepas tu badan kita akan cuba meneutralkan mewujudkan elektrik dengan dengan mengambil mineral daripada badan kita lah. Dan lepas digunakan tu dia akan buang melalui perkumuhan atau air kencing. Lama-lama struktur tulang kita akan terjejas. Pengalaman saya tengok kawan saya ada seorang, dia punya pertumbuhan tulang bahu dia terlebih. Sampai doktor kata ni terlebih kalsium. Tapi soalan pertama saya tanya dia, you dekat rumah guna air apa? Dia kata dia guna air yang jenama C tu. Saya faham lah apa yang berlaku sekarang adalah struktur tulang dia dah tak stabil. Jadi pertumbuhan tulang dia pun dah tak sekata. Sampai dia terpaksa buat pembedahan. I think that dia guna insurans dia 20,000. Kononnya tulang bahu dia terlebih. Itu yang pertama. Nah, kena faham tau. Bila struktur tulang kita tak bagus, retak, you kena ingat sel darah merah kita dibentuk di dalam som-som, dalam tulang kita. So kalau tulang kita lemah, agak-agak you punya sel darah merah macam mana? Okay? So itu je, saya just nak tambah sikit je daripada apa yang di-share oleh pendemo kita tadi. Cik Trisha tadi. Memang bagus, memang hebat dia punya sharing dia. Saya cuba just nak tambah sikit apa jadi kalau kita tak ambil yang air mineral. Dan saya harap perkongsian saya tadi iaitu apa yang berlaku dalam badan kita dengan dengan kesan bioelektrik, supaya orang semua fahamlah sebenarnya. Sebab sekarang ni biasalah orang sebenarnya tak di antara masalah kita sekarang adalah kadang-kadang maklumat yang diberikan kurang tepat. Sebagai contoh, ada brand yang kita nampak di papan tanda di jalan raya, dia kata itu pakar air. Tapi itu pakai air ke tidak, itu saya tak berani cakap lah. Sebab mereka tak berani kata apa air yang ada dalam badan mereka. Right, so setakat ini saja yang saya boleh kongsikan di sini dengan kekangan yang ada. So terima kasih, saya serahkan kembali kepada MC yang hebat. Back to you, MC.